apa-apa lah. Tapi kalau ada apa-apa, best juga boleh buat konten. Kan ada rambut. Nampak tak? Rambut. Kurang. Ada kertas. Dia. Okay, dia aku tengah tidur dengan tenang. Tengok, benda tu jatuh korang. Lepas tu tiba macam flashlight tangkap gambar. Yang tit. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so dah jadi ceritanya. Korang ingat tak yang patung Upin Ipin jadi? Yang patung Upin Ipin, hari tu aku ada dapat satu patung Upin Ipin daripada followers aku yang katanya patung tu sebenarnya telah diteror. Bukan diteror, telah meneror sebuah keluarga ni. Lepas tu dia bagi kat aku. So sekarang ni budak tu dia ada DM aku. Dia cakap dia sebenarnya ada rasakan sesuatu dekat patung tu, tapi dia tak berani nak buat. So dia suruh aku buat lah. Dia kata kalau aku dah eksperimen, aku boleh bedah patung Upin dan Ipin ni guys. So korang ingat tak aku pernah bedah patung Labubu? So aku dah buat benda yang sama dekat patung Upin Ipin ni. So sebelum kita bedah patung ini, kita nak tengok ada CCTV masa aku tengah tidur. Lepas tu patung tu kat atas kepala aku. So dari ceritanya macam mana benda tu boleh jatuh, sebab ada aku pergi main benda ni tau, patung ni. Kan hari tu aku buat video kat dalam bilik ni. Lepas tu dia esok hari tu dia tengok, dia cakap ada patung Upin. Dia cakap lepas tu dia pergilah bawa main dekat luar. Aku pula tidur kat luar kan. So nak jadi ceritanya, dia main. Lepas tu dia letak benda tu kat atas sofa. Dah jadi ceritanya kan, kat rumah aku dia ada CCTV. So bila ada motion detector tu, aku dapatlah notification. So aku macam aku korek-korek aku pergi CCTV kan. Dah berhari-hari tau patung tu dekat atas sofa yang atas kepala aku kalau aku tidur. So aku korek-korek, rupanya aku jumpa beberapa benda yang pelik dekat dalam CCTV aku, di mana aku tidur dekat bawah, tilam kat bawah. Lepas tu patung Upin Ipin tu dekat atas kepala aku. Apa yang pelik, kita akan tengok sama-sama korang. Lepas tu baru kita bedah patung Upin Ipin ni korang. Okay, so are you ready? Dia agak scary tau. Dia ada dua benda yang scary. Okay, jom kita tengok sama-sama Jadi aku tengah tidur, so aku boleh lah part yang aku tidur tu kan, kepala aku tu. Okay, jom go. Aku tak tahu lah aku dah edit ke tak Okay, tak apa, kita tengok je. Ada bunyi tak? Ada bunyi. Okay, bunyi time aku tidur. So aku tidur kat sini, tilam aku kat bawah ni kan. Waktu dia pukul apa aku tak tahulah. So aku kat bawah ni, nampak tak aku berselimut bagai tu. Okay, tak tahu yang scary dia apa. Okay, korang perhatikan lah patung Upin Ipin dekat dengar bunyi bisik. Tak dia serius. Okay, patung Upin Ipin kat belah atas Weh, Upin tu terbang ke weh? Dia macam melompat. Aku dekat bawah tu tau. Upin kurang. Asal dia datang kat aku? Aku tarik ke? Apa yang aku tengok tadi betul ke? Ipin tu elok je weh. Yang baju biru Upin ni. Takkan aku tarik, tak mungkin. Aku dah tengok bukan aku yang tarik. Okay, ni footage yang kedua pula. Ini agak scary juga weh, kau tengok ini bukan, ini tak ada kena-mengena pasal Upin Ipin pun. Ini sebelum tu aku compilekan terkejut. Tengok ni. Kau tengok benda tu jatuh, tiba-tiba flash macam tu, macam tengah tangkap gambar. Kejap, part yang ni scary weh. Sekejap, sekali lagi. Tiba-tiba flashlight weh. Lepas tu handphone aku jatuh.
Okay, ni aku tengah tidur dengan tenang. Tengok, benda tu jatuh korang. Lepas tu tiba macam flashlight tangkap gambar. Yang tit, 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 tit. Sangat meresahkan. Kau tengok, lepas tu kaki aku tertendang-tendang sana, tertendang-tendang sini. Macam tu lah guys, video tu habis. So itu adalah dua benda yang aku macam agak scary. Aku dah lah nak buat eksperimen, tak sempat buat eksperimen, tahu-tahunya dah ada CCTV yang macam tu. Korang rasa apa? Macam mana pula boleh laki aku dengan anak aku tidur kat dalam bilik, aku tidur kat luar? Sebab dia orang selalu tidur aircon, tak suka tidur aircon, so aku tidur kat luar. Macam nak tahu-tahu je buka CCTV jadi macam tu. Scary tu, serius. Yang flashlight tu, kau rasa? Cuba korang komen kalau korang rasa apa-apa yang korang rasa lah. Cuba korang komen korang. Okay, so sekarang kita nak bedah patung Upin Ipin tu. Sebabkan budak yang hari tu suruh aku bedah, dia kata dia macam ada rasa sesuatu dekat dalam patung Upin Ipin ni. Ni korang kejap. Ni Upin dengan Ipin. Dah lah dia, kalau tengok, kau tengok, dia macam pelik tau. Dia macam detect benda ni macam manusia real. Aku tak tahulah, aku je ke? Okay, so sekarang kita nak bedah patung Upin Ipin ni. Macam korang patung Upin Ipin. Tak weh, aku dah redo dah ni. Buat thumbnail dulu. Okay, so ini adalah Upin Ipin. So kita nak bedah dua-dua. Katanya dalam ni ada benda pelik. Budak tu lah kata ada benda pelik. So kita nak try bedah dia. Sayang juga sebenarnya tau. So kita try belah badan dia dulu. Korang bismillahirrahmanirrahim. Sebab kan patung ni aku suka juga main weh. Sebab dia kadang-kadang tengok juga Upin Ipin tu kan. Tapi kita bedah kat part yang tak nampak. Kat sini. Okay. So dalam dia macam ni. Yang aku tak tahan ni kan, Upin Ipin ni, dia melorot tau seluar dia ni. Nampak ni melorot. Seksi dek. So kau. Okay, jom kita korek-korek. Apa ni? Oh, span. Nampak tak? Span. Okay. Tak ada apa. Biar aku korek-korek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tak jumpa apa-apa lah kan. Dia kata ada benda pelik dalam ni. Betul lah kau. Kau jangan nak gula-gulakan aku Tak ada. Aku tak jumpa apa-apa. Okay. Kau tengok ni. Dah barai dah aku buat. Nanti aku jahit lah balik. Sayang weh. Okay. Upin ni. Kau tengok. Kamera aku dia pun tak boleh nak fokus kat muka aku. Ni juga kau fokus. Muka aku macam Upin Ipin ke? Sebab kau tak boleh fokus muka aku. Aku manusia daripada Upin ni. Okay, so sekarang Upin ni aku dah bedah. Selamat. Tak ada apa-apa untuk Upin. Sekarang kita akan bedah Ipin pula. Okay. Kita kopek dulu. Kejap. Aku baru nak bedah tapi aku macam nampak sesuatu ya. Berambut ni. Nampak tak? Aku dah bedah sini dengan belakang ni supaya tak nampak sangat lah kalau rosak tu kan. So, kita nak korek. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tak ada apa-apa lah. Tapi kalau ada apa-apa best juga kan boleh buat korek. Sekejap. Kejap. Kejap korang. Kejap. Kejap korang. Kejap. Asal ada rambut? Rambut siapa ni? Menjijikkan. Apa tak rambut? Rambut siapa ni? Rambut jimbit ke weh? Okay. Ada kertas. Kejap. Kertas apa ni? Nampak tak dia tulis apa? Kamu akan mati. Asal dia benda ni dalam patung Upin Ipin?
Weh, sumpah scary weh. Kau tengok. Kau tengok. Dia dah tak boleh detect muka aku tau. Weh, aku nak buang batu ni.